Alhamdulillah geng, rezeki cakap. Sudah bang. Ya, bang. Ya. Nah, okay geng, hai geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Okay, morning, selamat pagi buat rakan sahabat semua geng. Okay, welcome back to my channel Nisha Mero geng. So, jam menunjukkan pukul 9.10 geng. Baru sampai di Mampecoh. Nak hujan. Mungkin dekat tanah-tanah dah hujan lebat lah geng. So, dah try lah mengesat. Dah beli 17 ekor. So, harap tak hujan lebat. Harap ada slide bagi ni geng. Jom saya nak set up, kemudian kita terus mengai geng. Okay, terbaik, jom. Okay geng, udang dah beli 15 ekor geng. Harap tak hujan lebat. Belah sana ramai geng, belah sana ramai yang mendapat motor. Kita try belah ni lah. Kita tengok macam mana, dah tak ada. Kalau ada, alhamdulillah. So, harap tak hujan lebat lah. Hujan kita lari balik lah geng. Kita try tengok macam mana. Kan hujan dengan mai ya, hujan dengan mai. Hujan tak mai kan. Kita try mengai ni sat. Mana belah kelopak tu dah hujan dah kan. Okey kan, udang pertama ni. Udang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Udang pertama ni. Oi, hujan nak main ni. Nampak kelak depan tu. Pasal udang pertama ni yakut. Lepas tu hujan sampai, kita terus hargai balik lagi. Dia orang nampak, oh sikit lagi nak sampai kan. Sampai tu memang tak ada lari lah. Kuyuk ni kalau basah. Tak apa, kita try set. Selalu payah nak strike kalau buat ayak beralum macam ni kan. Payah nak strike kan. Ikan pun lari pergi duduk tengah kan. Tak apa, kita try. Tengok macam mana ni. Padu alun ni geng. Tapi tak apa, kita tunggu dulu.
Tengok geng belah sana pun masih menunggu. Hujan sana dah sampai, kita terpaksa cabut geng. Tak apa, dah try dah 2-3 kali geng. Rasa punya tak lama ni. Tak lama nak sampai. Dia sampai kalau tak ada nak kemas geng. 10 seconds later. Okay geng, hujan semakin hampir geng. Dah kena dah setitik 2 geng. Angin dah semakin kuat. Angin dah semakin kuat. Nampak alun. Dia lah. Lepas mengecik kena kita tepi ni. Basah habis kasut-kasut lah. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Okay, last. Last. Okay geng, jom. Kemai. Dia main dah. Dia main dah. Udang beli 15 ekor tak habis kan? Lari. Sekok pun tak habis. Tak apa, jom. Dia semua kelang kabut dah, kan? Semua kelang kabut dah. Cepat. Cepat dia dah main dah. Cepat. Tak masuklah kereta punya dia. Hujan geng. Jom balik. Hujan. Nanti malam kita repeat kan. Hujan lebat lah. Tengok hujan lebat. Jom balik. Okay geng, hujan dah main dah geng. Lebat gila lah. Dengan angin pun cukup. So kita balik dulu geng. Okay geng, hujan main dengan lebatnya. So kita sempat lari masuk kereta geng. Okay tak apa, umpan dah lagi. Tengok malam ni kalau free saya main repeat malam. Okay geng, terbaik kita tunggu malam ni. Tengok ada hasil tak ada hasil. Baik, jom kita car dulu. Okay geng, baru sampai Lubang Pecah pukul 8.4 minit geng. Seperti yang dijanjikan bagi tadi mai. Umpan sekok pun tak habis geng. Mai mengai tok-tok, tiba hujan mai dengan ribut dengan angin. Kita terus balik geng. So malam ni ada masa sikit. Hujan pun tak hujan lah. Okay, harap ada strike malam ni geng. Sebab udang bagi tadi ada lagi. Bagi tadi beli 15 ekor. Guna sekok pun tak habis. So kita try mengai malam lah. Okay, hampa doakan saya ada strike geng. Ni kita repeat main malam. Alright geng, doakan saya ada strike baru pada malam ni geng. Okay, kita cari sekat lagi geng. Okay, harap ada strike geng. Okay geng, macam biasa kita main teknik pelampung geng. Menggunakan light stick. Okay, harap ada strike geng. Allah, pecah pun dah. Tu pecah. Okay geng, kita set up. Jom kita mengai. Ada kok orang mengai dah sampai geng. Tu member ada. Depan ada seorang member. Yang lain tak kenal orang luar geng. Kan kita awal ada lagi awal geng. Mereka ni mungkin mengai daripada petang geng. Kita main malam. Okay geng, ada strike malam ni geng. Sekok pun jadilah. Janji ada strike geng. Harap tak hujan lah malam ni. Jom turun bawah, jalan pelan-pelan. Ada bang.
Sekejap lagi nak keluar. Bagi tahu, hubung kita. Okey. Baru sampai ke lama. Tak tadi. Ya. Kami nak bagi malam. Oh, bagus. Oh, tak kira dah tu. Lewat sikit. Ha? Ya. Ya. Dia agak dia biasa dapat besar. Okey dah. Okay, geng, untuk lampu geng, ada hasil saya update. Agak licin kan batu. Oh. Two hours later. Okey geng, ya, terbelik pula tali. Alhamdulillah, dah ada rezeki sekok geng. Cuma tak sempat nak rekod tadi geng. Tak sempat nak rekod keadaan kelang kabut geng. Dalam gelap, cross lane pula dengan jiran sebelah geng. Nasib baik ikan naik geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng. Setelah menunggu hampir 2 jam, rasa 2 jam ada kot. Lenguh kaki-kaki ni, ada juga rezeki sekok geng naik. Alhamdulillah, ni pun terbelik lagi dengan kawan. Nasib baiklah ikan dah naik. Okay geng, alhamdulillah rezeki. So kita buka dulu ikan. Kita buka dulu ni. Ni dia. Ikan malam ni geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, rezeki. Cakap. Oh, dah lah rezeki mancing dengan malam geng. Cuma minta maaf banyak. Aksi kita fight dengan tu memang tak sempat nak rakam tadi. Memang keadaan kelang kabut sangat. Dengan silang ni cross line lagi. Nasib baik ikan naik. Alhamdulillah rezeki. So kita buka geng. Oh, senang nak cabut geng. Nasib baik lah. Nasib baik lah. Kucing ni macam biasa dia nak udang lah. So kita bagi dia udang lah. Udang balance sekau. Mata udang. Okay geng, kita tak kari dulu ikan. Sekejap tengok kalau ada masuk, kita try timbang tengok berapa kilo. Masuk ni dalam sekilo 7, sekilo 8 bukan macam tu ya kot. Ni saiz-saiz hidangan ni, saiz-saiz makan kat kedai. Alhamdulillah ada agak rezeki nak makan dengan family kat kedai kan. Memang saiz hidangan ni, saiz hidangan. Alright geng, jom. Dah letak kari, kita sambung lagi mancing geng. Okey geng, cakup umpan lagi geng. Sambung lagi. Dah geng, sekap anggaran dalam dekat 2 kilo ni. Dekat 2 kilo ni anggaran. Jadilah pukul 10.35 boleh makan geng. Pukul 8. So dah lebih 2 jam setengah tunggu. Ada juga rezeki geng. Sekop. Nice colour. Okay, sambung mancing geng. Ada hasil saya update. A few moments later. Okay geng, masih lagi mancing geng. Udah tinggal 5-6 ekor geng. Kita try lah. Tengok lagi macam mana. Biar lama sikit. Biar lama sikit. Okey, balah.
Okey, tutup direct sikit. Jangan buka banyak, lagi dia pinjau depan tu batu. Allah. Tak apa abang, lagi dia makan ni, bau balik bang. Dia tak pergi mana, dia main dia main. Bagi lama sikit tak apa. Sayang geng, jiran sebelah lucut. Oh, lebih kurang macam saya agak saiz geng. Oh, lo lekat tak solid tu. Tak apa. Repeat lagi. Bomba lain. Abang tu bomba lain. Harap dah ni makan punya okey. Dia petang tadi tunggu geng. Abang tu semangat. A few moments later. Okey geng, jam menunjukkan pukul 11.30 geng. So, kita nak kemas geng. Udang pun dah sold out. Habis semua geng. Okey geng. So, alhamdulillah rezeki malam ni. Okey. Kita kemas kita balik geng. Nanti ada masa kita main lagi geng. Jom. Jom balik bang. Abang tu kesian geng, ada lucu kat tadi sekong. Makan tak solid tu. Tak apa. Dia masih kental menunggu. Okey, harap sekejap ada lah rezeki dah tu lah. Saya pun tak tahan nak berdiri. Tengok kaki geng. Nyamuk pun boleh tahan lah. Biasa dalam pecah. Boleh lah. Tak habis. 2 kilo ada. Kilo lebih ni. Cik je. Okay geng, rezeki malam ni geng. Ni dah pukul 11.45. Kita gerak balik, umpan pun dah habis. Alhamdulillah rezeki. Okay, minta maaf banyak-banyak sebab tak dapat nak rakam action tengah strike tadi. Sebab kalau buka lampu, kebarang kalian nak lucu tu senang geng. So kita tunjuk hasil kita lah ni. Alhamdulillah ada kat rezeki. Ni repeat pagi tadi. Alhamdulillah. Okay geng, jom kita gerak balik. Terima kasih kepada yang menonton. Sehingga kita berjumpa di next video geng. Nampak semua sampel geng. Terbaik. Alhamdulillah, nanti ada masa kita repeat lain. Ni saiz 3 rasa geng. Okay geng, bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Okey geng, so kita kemas. Nanti ada masa kita repeat lah geng. Cuaca lah ni tak menentu geng. Kalau tak boleh mengai siang, kita mengai malam. Okey geng, terima kasih kepada menonton. Sehingga kita berjumpa di next video geng. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.